Assalamualaikum dan hai. Anda semua sedang menonton Eksplorasi Delima bersama Cikgu Puteri. Nak buat buku digital tapi tak tahu macam mana? Jom kita tengok sama-sama. Mula-mula buka website Delima, login menggunakan ID Delima dan masukkan password anda. Ini adalah papan permuka dashboard Delima anda. Kita akan gunakan AI tools seperti ChatGPT, Gemini AI dan Microsoft Copilot. Kali ini cikgu akan gunakan ChatGPT. Type prompt anda, minta ChatGPT buatkan satu cerita pendek. Jika kamu rasa ayat yang dibagi dalam cerita itu terlalu panjang, minta dia ringkaskan ayat. Langkah seterusnya, masuk Google Classroom. Tekan pada kelas anda masing-masing. Tekan pada assignment yang bertajuk Chongqi Digital Tales Competition. Di sini ada panduan pertandingan yang disediakan untuk murid-murid. Kemudian tekan link Canva, akan keluar satu template storybook. Tekan butang template dan cari template cerita yang kamu suka. Pilih dan masukkan. Kemudian copy cerita daripada ChatGPT tadi dan masukkan paste ke dalam buku digital kamu. Jangan lupa tulis nama kamu sebagai penulis buku. Seterusnya tekan butang add page untuk tambah halaman baru. Cari template yang lain dan masukkan ke dalam halaman baru. Proses yang sama, copy cerita dan masukkan ke dalam template buku digital anda. Tekan butang elemen untuk mencari gambar yang sesuai. Typekan dan search. Anda boleh pilih mana-mana gambar yang anda suka. Tekan butang teks untuk menambah tulisan ke dalam buku digital anda. Sekarang kita nak cari gambar yang sesuai dengan cerita. Tekan elemen dan typekan gambar yang anda mahu. Kemudian, pilih gambar yang sesuai. Ataupun anda boleh typekan gambar yang anda mahu, kemudian tekan butang generate untuk hasilkan gambar menggunakan Canva AI. Kemudian anda boleh pilih gambar yang sesuai dan masukkan ke dalam buku. Oh ya, kita boleh tukar juga warna gambar kita. Ulang proses yang sama sehingga ke halaman terakhir. Buku cerita kita dah pun siap. Tekan butang submit to Google Classroom dan tekan butang submit. Pastikan klik all dan tekan continue. Anda boleh juga view dalam Google Classroom. Pastikan dia keluar unsubmit. Maksudnya anda sudah menghantar buku digital. Terima kasih.